Baik. Okey. Sekarang ni kita tengah mencari vendor-vendor di luar sana. Terutamanya orang Selangor dah. Orang Selangor. Kita nak letak di bahagian luar kedai kita, di warung Bos Akil ni, kita nak letak vendor belakang ni. Tak daripada dia ni, siapa dia tu? Wak marilah kuih gapo apa dah. Kuih puluk pagi, ko cemek, ko akok, ko puluk pagi, sebut dah tak? Okey, puluk panggil. Semua hak legend-legend tu be. Habis mari atas je. Sejenis semua kuih kita nak dah. Harga murah kita nak bagi customer makan dah. Semua rasa be dah. Ini tapak dia be. Kek coklat ke apa ke semua. Kita akan letak meja di bahagian sini be. Kita letak meja sini. Okey. Kita akan tulu jual saja be. Tulu jual saja. Habis mari atas sebanyak yang mungkin dah. Untuk vendor-vendor di luar sana yang boleh buat kuih, tak tahu nak jual mana. Habis mari letak dah sini dah. Mari letak ke sini. Kita tulu jual dah. Sepenuh ni dah. Sepenuh ni. Tiga, dua tiga, tiga tiga, empat tiga. Kita akan alih meja ni beres. Kita akan alih meja. Beres. Beres. Apa pun janji jual be. Alright.